Ting, ting, ting. Waduh. Dah pukul berapa ni? Aduh, kena mandi cepat ni. Aduh, ni tak ada backup. Mandi shower ni. Aduh, 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 aduh. Bilik sana, bilik sana. Biar aku tidur bilik sini je lah. Dah. Aku tak ada babi bu lagi nak mandi. Nak mandi cepat-cepat. Aku tak nak cakap-cakap lagi. Cepat. Aduh. Ni bukan bilik tu. Cepat. Aku dah turun bawah ni. Wow. Cepat. Lah. Tadi aku mimpi ke? Tak mimpi. Cerita itu kan yang aku dah tengok tu. Kan dah habis. Kenapalah aku ni? Breakfast dulu lah. Basuh tangan dulu. Ni kita terus breakfast. Nak sarapan dulu guys. Sarapan dulu. Takkan tak nak sarapan. Nyom. Ai, macam ada berita. Pagi-pagi buta ni ada berita. Berita apa lah ni? Tengoklah dulu. Assalamualaikum tuan-tuan dan puan-puan. Kali ini Israel menyatakan perang kepada Malaysia. Israel menyatakan perang untuk Malaysia. Siapa yang bunyi-bunyi tu? Tengoklah dulu. Siapa ni? Assalamualaikum ni nenek. Sebuka pintu Ya, waalaikumsalam. Kenapa nak tahu rumah saya? Sebab saya nak awak jadi askar. Tertengok tak? Begitu tu. Askar? Tengoklah sini. Tengok betul ni. Boleh? Nak masuk? Okey, nak masuk you. Nanti ikut saya. Begini. Senang je. Kereta. Senang je masuk askar. Tapi askar apa Ini antara askar laut atau askar darat. Oh, sebab Israel nyatakan perang, jadi awak jadi kamu nak saya jadi askar lah ni. Yup, betul. Kamu ingin jadikan kamu askar kerana badan kamu besar, jadi kamu boleh jadi bahagian dari Defense Force. Bukan. Daripada Defense Army. Tu, jom kau tanya. Naik kapal atasan ni. Apa tunggu lagi sini masuk? Masuk belat sini. Ikut saya. Okey. Besar juga kapal ni. Siapa? Pergi markas askar itu. Baiklah, bos. Ye, kita garak. Let's go. Let's do this, man. Kita pergi ke sana dahulu. Let's go. Wah, besar tempat ni. Nak pergi mana tu? Jomlah kita ikut dia. Jom. Kita ikut dia. Lepas nak masuk dalam ni. Dah sampai. Kenapa duduk diam je? Saya nak kamu ganti baju dekat milik Aizan. Saya dah sediakan baju. Okey, terima kasih. Kita
Mari kita tukar baju. Dah tukar baju. Jom. Jom kita pergi sana. Kita akan... mana yang lain? Yang lain? Aku ingat aku seorang je ke? Jomlah kita tengok TV dululah. Tengok TV dulu. Jom kita tengok TV. Jom kita tengok TV. Tengok cerita Kung Fu Panda. Ting 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 ting. Israel menyerang. Ini peringatan. What the? Siapkan senjata kalian! Apa? Israel menyerang? Tidak boleh jadi ni. Aku dah bantu bos untuk siapkan senjata. Tapi apa peringat kau budak baru tunduk aku sekarang kau sujud. Aku ini budak lama lah. Tak ada aku nak sujud engkau dengan kaki busuk macam tu. Kaki busuk macam tu takkan aku nak sujud dengan kau. Aduh, hai. Kaki aku memang tak basuh daripada sebulan lalu. Tak apalah. Tolong bos aku jugalah. Kata sah. Aduh, salah setuju lah. Kita akan membuat strategi untuk melawan Israel. Strategi itu jenis bla 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 bla. Lepas tu kita sekarang ni bla bla kamu bla 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 bla. Aku seorang je ke? Aduh, hai. Woi, strategi. Ini bukan latihan atau lawakan. Ini ialah peperangan. Faham semua kadet-kadet? Jom kita naik kapal kita semua. Naik kapal. Mana kapal kita semua ni? Jom, let's go. Banyak bising di budak. Aduh. Sekati aku lah. Kau senior ke apa, junior ke? Hati-hati dengan sekitar kita. Hati-hati. Oh, itu ada jahanam. Mari kita tembak. Dia si jahanam. Aku aja tidak sepatutnya. Aku memusnahkan kau. Waduh. Aku tembak dia. Hahaha. Aduh. Hai, wak kakak aku yang tembak dia. Aduh, Mana hal lah ni? Tembak lah.
tu. Ambil tu serangan. Shotgun tepi. Sniper kau tidak. Aduh, sakitnya. Masuk dalam balik lah. Aduh, sakitnya. Mama. Dari nangislah. Oh, ni aku tembak. Headshot mati paling kau. Otak pun, tengkorak pun pecah atau retak. Aduh. Kau ni kan. Pak sini aku tembak pun kau. Retak. Ambil ni. Ya. Tidak semudah untuk tergugur. Aduh. Jom semua kita pergi kat sekolah pula. Kita dah hadang ke lori kita, lori diorang kita dah hancurkan. So kita pergi sekolah. Nanti kokok anak murid ada dalam lagi ya. Kaicha jaga kereta, okey? Siap. Jom. Mana si Genon? Oh, Genon tu dalam tua. Di tengah sakit. Okey. Aku cek belah sana, saya cek belah sini, okey? Okey, let's go. Ni macam tengok dulu tu. Wah, kat sini. Kita cek ni. Siapa dalam tu? Macam ada bunyi tapak tangan, tapak kaki. Kita kena cek kokot ada sesuatu lah. Jom kita cek. Kat sini kot. Tak ada pula. Tadi dengar tapak kaki kat sini pula. Tak apalah, tu bawa balik lah. Okey. Mana dia? Tadi ada tapak kaki. Macam ada suara tapak kaki. Mana? Goofy. Siapa yang cakap aku Kufia, wai? Kau siapa yang aku tembak? Kau dah ambil ni. Tak kena. Ya, tembak balik. Let's go. Kita pergi ke tempat lain. Kita kena cari benda-benda goib pula. Cari marker. Ni kenapa tak payah pancit tak payah pancit. Tidak. Aduh, sakit. Mana kawan-kawan aku ni? Kawan aku hilang ke apa ke? Aduh, pening kepala aku. Ini aku asgam ni suruh. Aku ada tangkap lo. Kau dah hancurkan. Panatan tu hancur boleh. Sini masuk dalam penjara tu. Itu muras tu janjam. Tak makan dulu. Aduh, aku kat mana ni? Ini Kemah Israel. Setiap mana lagi askar Malaysia nak tembak. Biasanya tak ada. Ada burung yang tengah kahwin. Aku cek belah belakang dululah. Tak apalah. Tak naklah, takut. Aduh.
Bunyi tembakan siapa tu? Aku cek. Itu kawan aku ke? Tidak. Itu kan kawan aku. Siapa belakang aku ni? What the? Kau kan dalam anime dia. Aduh. Rasa terbakar. Tembak semua orang di sini. Tembak askar Israel. Tolong saya. Badan saya terbakar. Tidak, terbakar. Woi. Aduh, tu lagi. Cepat. Naik. Jom. Ufa. Tak, mana tu? Si Genon dengan tu. Si siapa tu nama dia? Raisha. Mana dia? Diorang hilang lah, tak tahu. Masih tengah langgar tu lagi. Lepas tu tiba-tiba nampak awak kena tangkap. Lepas tu tak nampak Genon dan Rachel lagi. Oh macam tu je, macam menghilang Kita terpaksa kena cepat-cepat ni. Sebelum kita kena cari kereta kebal lah. Nak cari kereta kebal kat mana ni? Aduh, kenapa dia lori ke depan saja? Kenapa? Ayo doh, kena perangkap. Kena perangkap. Aduh, siapa tembak tu? Mantap lah Ufah. Nasib baik aku tembak. Kalau kau tak tembak tadi, dah lama aku mati. Aduh. Jomlah Ufah, kita pergi tempat lain. Jom. Dah terbakar dah ni. Aduh, kakiku rakit. Tu ada rumah kosong. Jom Ufah, kita pergi kat rumah kosong tu. Aduh, kaki aku sakit tu. Aduh, tak boleh gerak. Kalau nanti sampai sana tak boleh gerak. Aduh. Duduk sini dulu lah. Penat. Kita rehat dulu kat sini. Penat gila. Betul-betul penat. Korang jangan berehat. Jom. Kita dah ada kereta kebal untuk serang. Sebab kita dah jumpa kereta kebal. Saya dah bantai diorang. Jom, ikut saya. Let's go. Aduh, jalan jauh lagi. Baru je nak rehat. Kat mana? Ikutlah saya. Kat mana? Cepatlah. Aduh, takkan aku nak jalan dulu ni. Kat mana? Ikutlah, Wal. Okey, kita ikut, okey? Saya ikut saya. Jalan jauh kembali. Jalan jauh kembali.
Dahlah kaki aku bau je kena pijak dengan roda. Asal berhenti ni. Tu je punya kereta kebal tu je ikut saya. Tu. Tu ke kereta kebal dia? Besar juga. Boleh. Kita akan hancurkan kemah-kemah Israel yang lain. Jadi tak nak bawa. Kaki aku tengah sakit. Tapi kenapa aku boleh berjalan lagi? Siapa bawa? Tu. Siapa tu nama? Aku tak lupa nama dia. Tak apalah. Panggil dia tak apalah. Panggil je lah Wang Cik. Wang Cik, cepatlah Wang Cik. Wang Cik, cepatlah. Oi, Wang Cik, cepatlah. Nama aku bukan Wang Cik lah. Tu apa? Samad atau Jerry ke tu? Dah lah, jangan main-main lah. Cepatlah, buat kerja betul-betul. Iyalah. Cepatlah, bawa. Bagi kat kemah-kemah. Tapi kau tahu tak kemah kat mana? Mana aku tahu. Aku tahu satu je. Tak apalah, satu pun boleh lah. Tak apa kan, satu pun boleh. Fah, ke tepi sikit Fah. Ke tepi sikit. Tepi lagi. Tepi lagi. Okey, dah. Ke bawah. Okey. Tu ada nampak kemah kan? Nampak kemah? Tembak, okey? Faham? Okey, sekarang tembak. Lagi cepat sebelum terteris air yang lagi. Tahu cepat. Go Power Rangers. Cepatlah, weh, cepatlah. Cepat. Jangan sampai accident tau. Aduh. Baru cakap jangan accident. Dah accident. Tu mati tu Israel lah. Cuba gerak. Mayday. Super duper power. Iya. Dah sampai. Leganya sangat. Kenapa markas jadi macam ni? Kenapa terbakar markas? Kenapa pula ni? Aduh, mana askar yang lain? Mana? Tengok dalam. Ya, tengok dalam. Mana askar yang lain? Gelap je tengok. Semua pergi cek atas, bawah. Alfa jaga. Tengok bawah. Kau Hang Cia pergi tengok atas. Siap, saya tengok atas. Okey, saya tengok bawah okey. Sini menyala pula. Aduh, nanti ke bawah juga api ni. Aduh. Macam mana ni? Banyak api atas. Macam baru kena serang ni. Tak cara lain ni. Macam sesuatu ni. Sekejap. Bunyi apa tu? Macam bunyi kat luar. Kena pakai pistol ni. Macam ada bunyi kat luar. Tengok dulu lah. Wait a minute. Siapa tu? What the fuck? Banyak ni askar Israel. Kita kena lari dulu. Tidak mengapa. Kita serang je. Tak apa. Kita tidak akan menyerah. Hai Malaysia. Siap untuk kalah ke?
Elak! Ada sesuatu ni. Kita kena elak dulu ni. Cepat, masuk dalam je. Cepat. Wah, cepat, wah. Cepat. Dah masuk. Yang lain ni. Askar tu. Askar Malaysia tu mana? Aduh. Tunggu aku lah, weh. Macam mana weh? Aduh. Kita akan pergi ke bawah untuk tu. Sebab kita masih ada misil untuk hancurkan dia. Cuba ikut saya. Jom Ufah, ikut dia. Aduh, gelap ni. Aduh, bawah pun gelap, sana tak gelap. Macam mana? Dah tu ke? Tu ke? Dah program untuk nyalakan tu. Tu. Wah. Aduh. Okey, tak ada apa-apa. Okey, tak ada apa-apa. Saya tengah healing. Mengikut data, kita masih ada banyak misil lagi. Jadi, kita boleh tembakkan lagi misil-misil ni ke sana. Okey, satu dah luncur kan. Lagi berapa misil lagi ni? Ada banyak lagi misil. Kita lancurkan satu. Okey, lagi satu. Okey. Mantap. Kita masuk lagi kan? Tak masuk pula. Jom tak keluar kan? Tak apa boleh. Let's go. Kita pergi masuk. Kat belah mana Aduh, gelap sangat ni. Tu di luar. Let's go. Kita masuk. Sesuatu disgusting. Mari kita tengok. Wait a minute. Israel! Tembak! Allah, dah gila. Kabur. Baju aku gelap sikit, jadi aku boleh sembunyi. Hantu kau, apa ini? Ya. Okey, ambil ni. Ya. Aku tahu pasti datang sini punya. Kan? Ambil ni. Dia dah curah bosok. Maksud dia, ada yang lagi. Ada lagi. Dia simpan dulu lah. Okey. Aku ada lagi ni. Kita tengok dulu ke atas. Mana kawan aku? Ini aku rasa betul. Surprise. Mati pun. Macam mana Dapat askar Malaysia. Hari ni dapat. Kita akan tangkap dia. Kita jadi tebusan. Let's go. Aku nak tebusan, weh. Aku nak tebusan, wait a minute. Siapa tu? Lepaskan orang itu atau kau akan mati dalam neraka wahai Isram Tol. You are useless. Sebab kau useless. Kau memang useless. Amir ni useless. Betul-betul Kau yang useless beban tim. Tu je kau orang bodoh, aduh useless. Oi. Tidak, aku boleh
Elah daripada sana kau Israel. Ya, hiup, hup. Hup, ha. Pemain tim praktis main. Waka. Oh, kata aku mag-practice Aku tak mag-practice lah. Aku hang epic lah. Aku tak main. Oh, sepuru. Ambil ni Malaysia. Engkau buat semua dirinya. Aku dah sembuh daripada tembakan itu. Jom semua, kita akan mengambil balik tanah air kita, tanah kelahiran kita. Kita akan ambil tanah lagi. Let's do this, man. Kita akan mengambil tanah lahir kita dan menolong. Saudara kita yang dalam kesesakan yang amat luar biasa. Kerana mereka dijaga terus menerus. Dan kita akan serang untuk kemerdekaan kita kembali dan Palestin. Itulah siapkan senjata dan persediaan lainnya. Kita akan menyerang dengan amat luar biasa. Squad Malaysia bersedia. Kita akan menyerang kembali dengan tenaga dan kekuatan. Terakhir demi kemerdekaan dan saudara kita. Kita lakukan ini bersama Dev. Jom kita terjun untuk kemerdekaan kembali. Jom, kita akan ambil tanah lagi kita kembali untuk orang yang menderita. Ya. Kita akan tembak Amin. Kau sepatutnya hilang daripada dunia ini. Ambil deh. Iya. Aku ada sembunyi dulu. Maka
Ambil dia, ha ha ha. VR betul lah, wah kak. Dia kau rank epic abang deh. Penat aku jerit dah. Ambil dah. Mati pun kontak. Mati pun kau. Wah kakak. Aduh. Lain lu. Klepot. Bang, jangan abang. Tak ada kata maaf bagimu. Tak ada kata maaf bagi Israel. Israel telah menjajah Palestin. Aku masuk ke dalam sini ya. Aku dah cakap dalam sini ya. Kau dapat one by one ambil ni. Jom belat sleep aku. Bed sleep aku. Ambil. Iya. Aduh. Laki mo. Tidak. Jangan. Tiga. Aduh. Susah juga orang ni. Gemuk. Ambil ni. Iya. Salam bertubi-tubi. Aduh. Aduh, cuba tahu ni kudu. Jangan. Tidur. Mati juga budak ni. Aku nak pergi ambil senjata yang lain. Bye-bye. Israel tengah ke jahanam. Bang du telah saya bang. Bang, demi telah saya bang. Tidak. Mati juga budak tu. Tengoklah. Aku bahagia. Mampus juga si Israel semua. Wah. Apa? Aduh, sakitnya papa. Sakit. Akhirnya sampai juga kita ke tempat ini. Kita akan balaskan dendam mereka yang telah tersiksa oleh Israel. Kamu pergi ambil baju dan persediaan Yong. Lain untuk kita berperang. Dengan musuh Jahannam Yong telah membuat rakyat menderita. Baiklah, saya akan ambil baju-baju. Mantaplah bos. Ni baju dah cantik sungguh. Ada pistol Bos nak pergi mana tu? Tunggu bos. Aduh, kenapalah bos tak tunggu saya?
Kenapalah? Bos. Tu macam ada kereta kebal lah. Jom kita pergi sana. Bos dah pergi dulu dah. Cepat ni. Pasti kaki tank ni. Suka main tank. Tembak-tembak orang. Macam mana bos? Macam mana bos dengan kereta kebal ni bos? Awak nak juga ke? Boleh, ini Mesibola Bergerak dan ini. Kereta kabel punya Malaysia, jadi kita boleh guna. Bila masa. Sebab saya cek luar depan dulu. Okey, tak ada masalah. Sini tak ada. Kat dalam tak ada. Kat belakang tak ada. Bawah pun tak ada. Macam mana bos? Siapa nak drive ni bos? Saya lah drive bos. Saya ni saya drive lah. Okey bos. Tak apalah. Okey lah tu bos kan. Kan. Aya boleh sahaja. Yang penting bola. Diginokan kembali kereta kabel ini. Jom, mari kita buat mereka jatuh sakit atau mati di tanah yang kau ambil Israel. Let's do this. Kita akan serang mereka untuk kemerdekaan kita kembali. Let's go. Okay. Ada Masudi Hardopan. Berjaga-jaga. Lo untuk keselamatan kita. Hari ni aku akan serius untuk melawan korang semua yang merosak. Kaulah yang merosak kepada Malaysia. Mari kita pergi ke hadapan untuk menyelamatkan orang-orang yang ditindas oleh orang-orang Israel. Let's go, baby, apa benda ni, baby? Aduh, dah terlanggar. Bos, tembak dia, bos. Baiklah, bayar aku tembak bayar. Jatuhan I lori. Baiklah, roti pula login dah jatuh. Dan kita selamatkan yang lain. Let's go. Ya. Oh, sini komander dia. Tembak. Tembak bos, tembak dia. Oh, ada musuh kat belakang lagi. Tembak bos, tembak dia bos. Tembak dia. Sekarang tembak. Bertahanlah. Saja akan menghabungi pasukan yang lain. Bertahanlah. Kita akan menyerah. Penat juga aku jerit tadi. Kita akan bertahan. Jadi aku akan sniper dia yang tengah tembak tu. Ya. Tak boleh mati. Mati pun. Ada muka kau. Kita akan serang kembali dia. Mana dia? Itu macam komander dia. Kita tembak dia terus sampai mampus. Mampak. Saya tidak akan membiarkan orang hidup. One by one. Senjata. Pukulan. Kau. Iyalah. Dan neraka kirim salam. Oh. Kenapa kau bergunda? Neraka kirim salam je. Neraka kirim salam? Engkau pula neraka kirim salam kat kau juga? Tidak. Engkau sepatutnya meninggal di dunia ini. You backflip. Aduh. Sakitnya. Kau ni kan. Kau dah buat aku sakit. Kau ni kan,
Aku pijak kau sampai mati. Ya, kau dah buat. Keluarga aku telah meninggal. Kau ni kan aku tembak kau sampai mati. Ya, cuba backflip. Aku tak nak. Aku tak nak. Aku nak keluar. Keluarkan aku. Aku tak nak. Tidak, keluarkan aku. Keluarkan aku. Aku dah berjaya. Jaga Malaysia. Keluarkan aku. Keluarkan aku. Keluarkan aku. Keluarkan aku. Tidak, keluarkan aku. Keluarkan aku. Ya, backflip aku. Lepaskan aku. Kalau tak, aku bunuh korang semua. Akhirnya, Bro Evan sudah tidak dijajah oleh Israel lagi. Aduh, kali ni aku boleh tidur nyenyak. Betul-betul aku nak tidur nyenyak. Aku tak nak accident kejadian itu kembali lagi. Selamat malam korang. Dia hanyalah umpan. Aku akan panggil Israel yang lain.